Sekarang kami sedang set up scene accident di mana Haris dia terlanggar orang. Lepas tu dia rasa nak lari, tapi Sofia pertahankan supaya kita kena selamatkan orang yang dilanggar tu. Cuma sekarang ni Haris tak ada lesen. So kita tengok apa jadi selepas itu. Itulah antara babak dalam episod 1, cerita dendam seorang mentua. Ni kita tengah set up dekat masjid dekat area Taman Melawati. Dan macam kereta Back to the Future. Dua kamera sekali jalan. Tiga orang akan berada dalam kereta ni. Untuk satu kamera kita nampak cerita kat set sini okey. untuk reaction Haris. Okey nak cut. Cut lah. Ni 3 shot untuk 3 orang. Tiga-tiga akan berada dalam kereta ni. Agak-agak berapa lama lagi? Kan? Dah siap? Kami top up lighting sikit untuk artis. Lain semua dah okey. Baik. Yang artis dah standby kat situ. Artis dengan manager dan PA masing-masing. Tu Haris, Caca kat sini. Wow, very the girly Wah, sempat makan roti. Okey, tak apa. Makan lu. Okey. Pak, habis roti tu boleh masuk kereta ya? Dah siap. Set. Okey. Nanti dah jadi iklan Gardenia dah. Enak dimakan begitu saja. Itulah Caca makan tak ajak. Makan Haris. Makan. Apa? Gardenia. Dia makan lagi sedap. Diet lah. Diet lah. Tak boleh lah. Okay. Dah lepas maghrib tak boleh makan dah. Ya, betul lah tu. Okey, nanti dah siap masuk kereta ya. Tak ada. Semua dah ada dalam kereta. Kita nak pastikan jalan ni clear dulu. Abang Rela dah tunggu kat sana. Tapi sekarang ada bas Intrakota, Rapid KL kat sana. Kita tunggu bas tu gerak. Lepas tu kita boleh roll. Tukar sendiri ya? Okey, traffic release. Sini ya. Jangan dapat cek kau. Okey, Haris, saya duduk sini nanti. Untuk marking. And action. Siras. Topet. Okay, traffic release. Dapat rasa acting dia. Tak, sebab dah cakap Haris, member masih. Tu apa lah begitu. Apa dia? Matang. Menakutkan lah. Mesra. Bawa apa? Ni cik. Jelok ni. Kita tengok tu tak ada.
kita dah ubah angle. Jadi dia suruh saya buat balik. Sofia punya single. Ni Sofia punya single. Tinggi Ni sangat. Caca punya angle. Melampau kau. Okey, kita dah boleh U-turn. Sementara tengah tak ada kereta ni, jom. Apa? Tak apa, saya dah bagi tahu dia dah. Yang sini pun kena tahan. Kau nampak ke kau tahan kereta ni? Dia kena bagi lampu tinggi pun nampak. Dah elok. Oh, senang. Okey, tingkat naik. Okey, hold traffic. Kereta, motor semua hold Okey, standby. Okey. Reverse. Mark mark betul-betul kat mana? Okey. Okey, situ Okey, standby. Okey, roll. Hit. And action. Tak sampai. Sampai. Tak sampai. Depan sikit. Depan sikit. Belakang sikit boleh? Patah balik. Okey. Hop. Depan lagi, depan. sikit. Hafiz macam mana? Depan sikit lagi. Depan. Depan balik. Hop. Dia betul-betul kat tiang tu. Okey, situ. Kurang campak. Patah balik ke kereta. Playback. Yap. Dia kau jangan bangga sangat. Tak masuk sangat pun. Sebelum sign hari tu semua boleh. Tak Haris ni. Tidur nampak. Ambil jang punya rambut lah. Panjang sangat tu. Kau nak idea? Lepas cermin. Nampak? Ya. Angkat tangan. Bawa ke belakang kan. Cik dia masuk. Peace. Cik dah. Masuk kat belakang tu. Tangan je kau. Badan dia. Boleh. Takut sangat. Lupa ya. Pakai tangan kau je on. Badan tu. Tangan patah. Macam mana tu? Dah lock tu. Dah buka tapak dia. Kapal. Kamera belakang. Kamera kat belakang. Buka lah tu. Tapak je lah. Buka tapak tu dulu. Kita boleh bikin. Okey, op. Abang Dela kena ke tepi sikit. Tak apa, biar je kereta. Okey. Abang masuk, pergi kat motor abang. Okey, standby.
Okey, kereta hilang dulu kat belakang. Yang akak boleh tahan selepas kereta satu lagi ni. Okey, lepas ni tahan. Boleh akak boleh ke tengah sikit kak? Tempat yang saya berdiri tadi. And action. And cut lagi. Okay, kita playback. Oh, selamatkan dia, selamatkan dia. Okey. Standby untuk one more Bebek. Nak dirikan ke apa ke? Kabus Boleh bagi satu balang. Kat rambut ni pun balang. Caca tak nampak tu. Nak duduk dalam tak? Boleh. Tak masalah. Linjut ni pun memang balang punya lah. Lip balm. Lip balm tu yang lipstick. Memang balang. Lip balm. Tak ada. Kak, dalam sikit kak. Dalam sikit kak. Takut terbocor. Dalam lagi. Okey, situ And action. And cut. Okay, kita playback. Playback. Tak apa, tadi tu dia kata, masih atas lagi. Jaga mayat tu. Takut kena langgar lagi. Okay, Sofia. And cut. Okay. Okay, dapat? Jangan. Bukan senang Bro, minta nak baring tengah jalan malam-malam. hidung dua. Sini dah. Situ dah. Aiman, lari je ambil pecah kari. Sama. Tabung darah dah sampai. Sabun, darah sabun. Sorry, I tak pakai sabun. Alah, rahsia. Itu darah orang betul lah. Yang ambil kat tabung darah negara. Polis pun sudah sampai. Mari kita.